la 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 la. Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul kenangan bersama family kebenaran. Seawal jam 6.30 pagi, saya dan family telah berjaya berkumpul di DBKL Square untuk menyertai Fun Walk Kebenaran 2025. Fun Walk 5km ini dianjurkan bersempena dengan filem Papa Zola The Movie yang bakal keluar di pawagam seluruh Malaysia bermula 11 Disember ini. Hari ini, siapa yang terlibat dengan kebenaran akan pakai topeng Papa Zola. Okay, apa khabar? Wahai anak-anak muda! Jangan lupa saksikan Papa Zola The Movie 11 Disember ini. Bagi beramai-ramai kerana kebenaran tak pernah tengok wayang sorang-sorang. Masa tengah berlari tu, terjumpa pula ada Encik Zubir dan juga Encik Anas. Mereka adalah pengisi suara Gopal dan juga Tok Abah. Dan rupa medal yang berjaya kami dapat tadi, Kebenaran 2025. Memang terbaik.